Ni guys, kita nak tengok apa ni BTF dekat baju daripada Giamara. Okey, so mari aku tunjuk macam mana cara dia. Assalamualaikum guys, salam sejahtera guys. Hari ni guys nak tunjuk pasal buat DTF guys. DTF. Suhu dia 149. Suhu kepanasan dia. Ni baju yang kita buat ni, baju Giamara. So korang tengok ini DTF. Okay, dia letak atas meja dia. Letak atas meja dia. Okay, dia ukur dulu jarak dia supaya ngam dengan apa dada. Okay, berapa second? 4 second. 4 second lagi. Oh, tadi ini dia DTF, sistem DTF. Tu belakang dia lagi. Belakang. Dia pakai kompresor ni, pakai angin. Tu bunyi angin tu. 23 jari daripada kepala. Stop. 4 second. Oh, cantik guys. Memang lawa. Tengok dia melekat baik kan. Okey, ini untuk satu baju yang apa Giamara ya. Okey guys, nanti kita tengok yang lain lagi. Nampak? Nanti. Itu belakang depan. Sini depan. Ini depan. Okey. Okey, ini DTF juga, tapi mute sekejap. Mute. Okey, ini DTF juga. Tapi yang jenis kecil lah untuk buat dekat bahu. So ni dekat bahunya. Untuk bahu. Berapa second je ni? Yang ni 3 second. 3 second je. Dia angkat. Memang melekat lah. Yang ni jenis kecil. Ini jenis kecil. Temperature dia 149 temperature dia. So di kiri kanan dia buat. Kiri kanan. Ni lain pula. Alamak, cantik lah. Memang melekat gila. Melekat. Okey. Kita tengok. Dia memang melekat gila. Dia masuk dalam kain. Okey, ini untuk DTF yang jenis kecil punya. Dengan kat sini dia boleh buat cawan juga. Untuk cawan kan. Untuk cawan lagi. Dia ni lain. Cawan dia pakai dia ni. Dia pakai cap. Ini untuk cap. Untuk topi, cap. Cawan dia pakai yang lain. Dia ada mold dia lah untuk nak buat DTF.